Si Oyen. Pagi ni kita berjumpa dengan Si Oyen. Oi, lapar sangat ni. Sejuk tu dia lapar sangat tu. Semalam kau cari kita kan? Hari ni kau cari lagi. Pandai. Makan je kan sebab saya makan roti je. Dah, Kat Turki. dalam video nampak kecil tapi kat luar besar. Besar kucingnya. Yen. Sekarang tak takut nak pegang. Dulunya Itulah kata dia tiba-tiba je. Hap. Ini kucing di Kapadosia Kucing dekat Kapadosia. makan ni dulu, makan ni dulu. Betul. Nampak belon. Itu ada belon udara. Okeylah. Bye. Assalamualaikum.